sakit kepala, panas lidah, panas badan, punya anxiety. Saya ada satu patient yang berumur 62 tahun datang daripada Perak. Dia mengidap penyakit ni dah lama, bertahun-tahun. Panas dalam kepala, lidah pedih, belah kiri panas, mulut kering, lepas tu kepala sakit, kepala sengal, kepala pening, gelisah, seram sejuk, gelabah, leher tegang, bahu belikat, semua sakit daripada leher, bahu dengan belikat, satu badan sakit. Lepas tu perut dia pedih, perut dia rasa panas. Lepas tu dia rasa semak, perut dia rasa memulas, telinga macam ada air, rasa macam tak berapa nak dengar telinga dia. Rahang ni sakit, lepas tu tekak tercekik, lepas tu mulut dia pahit, kering, mata dia berat, badan dia lemah, lepas tu dia rasa macam kepala dia melayang, seram sejuk semua ada. Dengan tekak rasa tak sisa, badan panas semua. Jadi saya tengok simptom tu, saya kata ini anxiety ni. Saya kata anxiety puan, ya ke doktor? Tapi saya dah rawat, orang kata saya mengidap angin, gastric GERD doktor. Saya dah makan ubat gastric GERD dengan angin dah lama, ubat saraf pun saya dah makan doktor. Semua ubat angin apa benda kala semua saya dah makan. Yang peliknya doktor, saya dah scope semua, dah check semua, jantung, check janda, check perut, dah scope telinga, semua saya dah buat dengan doktor pakar telinga, pakar perut, pakar jantung, pakar semua saya dah buat doktor. Tapi tak baik-baik juga. Ustaz pun saya dah pergi jumpa, bomoh pun saya dah pergi jumpa doktor. Saya dah usaha tradisional pun dah buat juga. Saya tengok doktor Man ni dekat TikTok, saya nak cubalah. Mana tahu tiba-tiba serasi dia kata. Saya kata puan, insya-Allah saya tengok puan punya simptom ni, saya yakin ini simptom anxiety yang menyebabkan simptom sakit macam ni. Ya ke doktor? Tapi kenapa doktor lain tak tahu? Entahlah puan, kemungkinan dia orang tak pernah jumpa, ataupun dia orang tak sangka bahawa sakit anxiety ataupun psychosomatic disorder ni boleh mengganggu badan-badan. Mungkin dia orang tak perasan kot, ya. Tapi saya ni mengidap puan, saya ni mengidap penyakit anxiety lama. Simptom-simptom yang puan rasa ni semua saya dah rasa. Jadi kemungkinan kenapa? Kerana dia orang tak pernah kena kot. Saya pernah kena, ya. Tapi tak apa, tak penting tu semua. Yang penting Allah kita jumpakan hari ni. Saya bagi ubat anxiety kepada dia separuh je, bukan sebiji, separuh. Alhamdulillah, tak lama, setengah jam hilanglah simptom dia satu persatu. Lidah lagi tak padas, lidah dah tak kebas, kepala dah tak pening, perut dah tak angin, dah berdebar, semua hilang serentak semua. Lepas 45 minit saya bagi dia makan mi goreng pedas dan dia boleh makan kopi. Dia kata doktor tak berani doktor, saya dah lama tak makan, saya tak makan gandum, saya tak makan benda yang berangin, saya tak makan buah-buahan, saya tak makan sayur.